Inilah dia imprint konkrit. Oke guys, apakah itu imprint konkrit? Ianya merupakan satu sistem lantai luar rumah terdiri daripada 100% konkrit bercorak. Apa yang korang lihat ni adalah proses dan kerja-kerja instalasi serta pembinaan imprint konkrit. Mengikut pendapat aku, kalau lantai luar rumah, tempat parking kereta ke, garaj ke, amat-amatlah sesuai menggunakan imprint konkrit ini. Mengapa dan kenapa? Jika menggunakan jubin lantai, walaupun sama jenis, tapi kalau instalasi dia tak betul, kereta langgar, dah pecah. Satu hal nak betulkan, tapi macam imprint konkrit ni, korang jangan risau. Kalau kusam, kita boleh polish balik dan making good. Instalasi dan pembinaannya juga hanya mengambil masa yang singkat, 2-3 hari dah siap. Ini pendapat aku. Pendapatan kita lain-lain. Anda dapat sesuatu? Moga bermanfaat.